belum menjadi Zainal, belum dapat menguasai bahagian tengah dan belum dapat membuat hantaran-hantaran yang boleh memecahkan benteng pasukan Singapura. Syakir Syahri dan juga Guru Sami yang sedang melakukan warming up di seberang sana. Datuk Raja Gopal juga perlu berhati-hati untuk melakukan pertukaran pemain. Safi, dia tidak setajam, tidak setangkas di Singapura tempoh hari malam ini. Amirul, cantik gerakan dari Mahali Jasuri. Kali ini pula overdo terlalu banyak sehingga menyebabkan Malaysia sekarang ini kembali tertekan kerana dia tidak dapat mengatasi Haris Harun tadi. Cubaan direct yang dilakukan oleh Jumat Jantan. Satu gol dahulu. Target untuk kita cari satu gol terlebih dahulu dan memikirkan gol yang kedua selepas itu. Ya, kalau dapat satu lebih senang untuk dapat yang kedua ya Zainal. Tapi yang penting betul lah nombor satu ya. Lihat pada malam ini defensive duty yang dilakukan oleh Mustafa Duric benar-benar berjaya. Mustafiq Fahiruddin, maaf saya, Alexander Duric di atas itu. Okey, keliru sikit nampaknya. Asraruddin, ruang yang banyak, ruang yang luas untuk Asraruddin. Amirul depan dengan Saiful ketika ini. Pendek untuk Safi Salih dalam kotak penalti. Dan lepas Safi, putaran ke dalam Malaysia. Kapten pada malam ini, penyerang Kelab Pelita Jaya. Gunalan cuba mendapatkan sepakan percuma. Advantage diberikan kepada Malaysia. Safi Salih. Salih rembatan kemas dan kencang untuk gol menjadikan kedudukan agregat 5-4 sekarang ini. Kita perlukan satu gol saja lagi. Ya, pemain-pemain Singapura nampaknya membuat bantahan kerana tidak berpuas hati dan mereka menyangkakan Gunalan tadi membuat kekasaran ya. Tapi kalau anda lihat pengadil sebenarnya melihat keadaan yang sebenar, apa yang berlaku, dan kemudiannya Safi Salih dia mengambil kesempatan di atas kelekaan pemain-pemain Singapura untuk dia melepaskan rembatan yang cukup kencang. Malaysia di depan sekarang ini pada malam ini, tetapi masih lagi ketinggalan satu gol saja. Ya, tidak boleh leka Zainal kerana kita tahu pasukan Singapura mempunyai pemain-pemain yang berbahaya dan mampu menjaringkan gol pada bila-bila masa. Seperti yang mereka tunjukkan pada separuh masa yang pertama. Tidak boleh gairah, tidak boleh reka, perlu fokus dan berusaha untuk mencari satu lagi gol yang akan meletakkan kita di hadapan melalui jaringan gol di tempat lawan ya. Sepakan penjuru yang bahaya di belakang. Bola terkena tangan Mustafiq Fahiruddin. Selamat kubu Malaysia. Ya, jelas terkena tangan bola tadi dan dia membantah dengan pengadil, tapi daripada sini pun kita dapat melihat bola terkena tangan ya. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menangkap bola. Ayo, Harimau Raya.
pertahanan. Syajai di seberang sana. Depan dengan Asarudin. Mahali keluarkan bola dari kawasan bahaya. Ismail Faruqi. Tamat stadium ketika ini. Offside Syaril Ishak. Ismail Faruqi pernah mengalami kecederaan. Ya, beliau perlu lebih cepat melepaskan bola ya pada malam ini. Kita lihat beliau banyak berlari dengan bola dan tidak memberi hantaran-hantaran yang dengan cepat. Perlu beliau melakukan hantaran dengan cepat untuk mengelakkan daripada pemain Singapura lebih cepat untuk menutup ruang. Biarpun agak tenggelam sepanjang permainan, tetapi Safi Salih pada saat-saat yang cukup genting dia telah berjaya untuk mendapatkan gol, iaitu gol pembukaan pada Malaysia. Kita masih ketinggalan 1 gol lagi. Hakikatnya kita belum menang lagi pertarungan dan juga battle ini. Ya, belum. Kita perlu melepaskan Syafiq Ali ke dalam ruang-ruang supaya beliau dapat menerima bola kerana beliau berani mengambil percubaan ya. Perlu memberi banyak ruang sebagaimana tadi kepada Syafiq Ali. Opportunis, dia merupakan seorang striker yang sungguh opportunis ya, Syafiq Ali. Rosami nampak gayanya akan masuk. Seorang defensive midfielder bersama dengan skuad Harimau. Dia tidak ke Slovakia. Tak perlu lagi ke Slovakia. Dia dah 2 kali ke sana. Ya. Ini tugas yang lebih penting untuk dirinya. Ya, khidmat yang diperlukan di sini, tidak di Slovakia ya. Mahali pula memberikan lontaran percuma kepada pasukan Singapura. Kita ada berapa minit lagi ni di sana? Oh, banyak lagi ni. Panjang lagi ni. Masih panjang pertarungan kita. Kita harapkan Guru Sami mampu memainkan peranan yang cukup penting pada malam ini. Hadi cuba mengasak Daniel Bennett. Kita agak banyak mencuba bola-bola tinggi daripada jauh ya Zainal. Agak sukar untuk striker kita menyambar ataupun mengawal bola yang sebegitu. Perlu dielak daripada mendapat sepakan penjuru, tetapi dari Mahali sepakan penjuru yang keempat untuk kelima sebenarnya untuk pasukan Singapura. Dari Ismail Faruqi. Sekali lagi tidak dapat menamatkan permainan ini dalam tempoh 90 minit akibat kecederaan. Guru Sami masuk. Saya rasakan sepatutnya Malaysia, pada pandangan saya ni, yang kurang arif ini, kita perlu masukkan pemain yang offensive minded sedikit. Badrul ataupun Asyari. Ya, betul. Itulah yang kita perlukan sekarang. Lebih banyak kelebihan kepada pasukan serangan. Kerana kita tidak perlu bertahan lagi. Kita perlu mengambil peluang sepenuhnya dalam baki masa yang kita ada untuk mendapatkan gol yang kedua. Tetapi Guru Sami, ini adalah juga big night. Ini juga adalah pelawanan yang cukup besar kepada dirinya. Karol Fahmi, tangkapan yang kemas. Terus mencari hadiahnya. 1 lawan 3, sukar. Tetapi lontaran ke dalam untuk Malaysia. Ya, itulah kegemaran Khairul Fahmi ya, menendang jauh untuk mencari striker tunggal di atas. Belum lagi menjadi pada malam ini. Gunalan, Asarudin membantu. Peluang untuk Asarudin. Bola akan mencari Safi. Dan dengan 2 pemain di sebelah kiri, Gunalan dan juga Asarudin Putra Umar. Ya, lebih positif sekarang. Lebih jelas yang pasukan kita mula memberi tekanan kepada pemain-pemain ataupun barisan pertahanan Singapura. Sepakan percuma pula untuk pasukan Singapura. Mahali perlu berhati-hati. Kita dah kerap kali mengatakan keadaan dan juga situasi ini. Ya, berbahaya. Kiuli memang bijak, memang pintar, memang berpengalaman.
susah untuk mencuri bola daripada kakinya, dan selalunya terpaksa foulkan dia untuk mendapatkan bola ya. Kalau dikurkan di sini catatannya, penampilan kali yang ke-31 dari Safi Saleh dengan 16 gol yang beliau perolehi bersama dengan pasukan Malaysia ini. Syajai, Syahril Ishak mengejar bersama-sama dengan Mahali. Sekali lagi lontaran ke dalam Malaysia. Gurusami, Amar Rohidan perlu menjadi arkitek kepada pasukan Malaysia ketika ini. Lagi lontaran ke dalam, hantaran jauh yang kita lakukan, kita lancarkan. Advantage kepada Malaysia. Gurusami lambat. Amar, hari ini dia kemas corak permainannya, belum lagi cemerlang, tetapi sekurang-kurangnya tidak banyak bola-bola liar yang dihantar oleh Amar Rohidan. Ya, itulah yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain kita, bermain dengan lebih senang, menghantar, memilih hantaran yang lebih senang ya, tidak terlalu banyak mengambil risiko melalui hantaran-hantaran jauh. Posisi Mahali kosong sekarang ini, cuba ditampung oleh Muslim. Singapura memperlahankan permainan. Mereka cuba bermain dengan bola jauh, menyilang dari tepi ke tengah, dari satu kawasan ke seberang sana. Perlu mendapatkan bola semula pemain kita. Jangan biarkan pasukan Singapura bermain ya, kerana ia akan memakan masa dan melengahkan lagi perlawanan ini. Perlu mencuri bola. Izwan Mahmud tertewas dengan rembatan kencang yang dilakukan oleh Safi Saleh tadi. Amar, advantage. Safi pula offside. Ya, memang offside kerana beliau datang daripada posisi offside untuk bermain bola itu ya. Ya, penonton-penonton bersemangat. Mereka inginkan sesuatu berlaku di padang dilakukan oleh pasukan kita Malaysia, kerana sekarang agak sedikit perlahan ya. 23 minit yang terakhir untuk Malaysia. Amar, kesilapan yang dilakukan. Mahali, Amirul, sama-sama dengan Syahril Ishak, dibantu oleh Gurusami. Adi Yahya, tampanan bola yang pertama itu cukup mengecewakan. Advantage diberikan kepada Malaysia, tapi Daniel Bennett membantu. Cuma jantan pula mengalami kecederaan. Bola dibiarkan keluar. Ya, kita mula kembali ya aksi aksi kecederaan ini. Cuba kita lihat. Tak ada apa sebenarnya. Tidak ada kontak. Beliau sendiri terjatuh kerana menendang tanah di situ ya. Akibat daripada kenyataan yang kurang enak didengar, dilontarkan semula kepada pemain-pemain Singapura. Durich pada malam ini langsung tak bergerak. Ya, separuh masa pertama Zainal, kita hanya mendapat 3 minit masa tambahan walaupun banyak kecederaan ya, banyak kecederaan yang berlaku. Fakri dibawa masuk sekarang ini. Siapa yang akan dikeluarkan? Pemain yang sekali lagi mendapat kepercayaan dari Datuk K. Raja Gopal. Biarpun dia tidak menyerlah pada saingan Liga, tetapi Datuk K. Raja Gopal membuat keputusan yang cukup besar kepada dirinya dan juga pasukan Malaysia secara keseluruhan. Fakri perlu gunakan kesempatan dan juga kepercayaan ini untuk membuktikan bahawa beliau mampu mencari dan juga mendapatkan gol kemenangan kepada pasukan negara kita. Amirul Hadi lepas